A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat ni kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni Allah beri keizinan kita hadir sama-sama solat maghrib berjemaah. Seterusnya sedikit waktu Allah berikan ni, kita duduk sama-sama mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ni. Moga-moga ia menambahkan ilmu, menjadi bekal amal-amal soleh kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat ni kasih sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kitab kita. Saya menggunakan sebuah karya Syekh Manak Khalil Qattan yang asalnya dalam bahasa Arab bertajuk Mabahis fi Ulumil Quran, diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan cara mudah memahami Al-Quran, diterbitkan oleh Pustaka Jiwa. Menurut catatan dan kitab saya ini, kuliah kita terakhir di sini ialah pada 7 hari bulan 7 yang lalu, bulan lepas. Kita berada pada muka surat 203. Kita masih membahaskan di bawah tajuk turunnya Al-Quran, iaitu hikmah, faedah turunnya Al-Quran secara hikmah, turunnya Al-Quran secara berperingkat-peringkat dalam bab yang ketujuh. Pengarang karya ini dia mulakan dengan satu tajuk, iaitu bab pertama, sejarah perkembangan. Maksudnya sejarah perkembangan ilmu-ilmu Quran. Nak belajar tentang Quran, ini kitab dia. Bagaimana ilmu-ilmu yang berkait dengan Quran ni berkembang. Itu bab yang pertama. Kemudian masuk bab kedua, pengarang dia bawa kita berkenalan, sebab ini bidang Quran, ilmu Quran. Apa dia Quran? Quran apa dia, nama dia, sifat dia, apa spek-spek Al-Quran. Kemudian beza Quran dengan hadis. Ada namanya hadis Nabawi, ada nama hadis Qudusi, hadis Taufiq, hadis Tauqif. Dibezakan. Oh, inilah Quran. Spek Quran, asas, muasafat, ciri-ciri Quran. Dah kenal Quran tu, pengarang dia bawa pula. Dibawa kita berkenalan bahawa Quran ini nak sampai kepada kita, dia kena melalui satu proses penurunan Quran yang dibawa. Quran itu sebagai wahyu. Oh, rupanya Quran ni dia wahyu Allah. Apa dia pula tentang wahyu? Bagaimana Quran merupakan wahyu. Hadis Nabi pun ada bentuk jenis wahyu, dan dibawakan bentuk-bentuk wahyu. Ada 8 jenis wahyu malaikat kepada pokok, binatang, wahyu syaitan disebutkan. Maka yang ni namanya Quran ni satu bentuk wahyu. Dan wahyu namanya Quran ni bagaimana daripada Allah sampai kepada Muhammad, sampai kepada kita. Diceritakan proses. Allah bagi pada Jibril, Jibril ambil, Jibril bawa sampai kepada Muhammad. Proses tu ceritakan secara detail. Berkenal, kenal dengan Quran, kenal pula Quran ini turun ada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tahu tentang wahyu, maksudnya Quran tu daripada Allah dah sampai kepada Muhammad. Bila sampai kepada Muhammad, dia pecahkan, pengarang dia pecahkan. Oh, rupanya Quran yang sampai ke Muhammad ni dia dalam masa 23 tahun bila diangkat menjadi Nabi. 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun Madinah. Maka dia jadi dekat situ ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Ada ayat surah turun Mekah, ada ayat surah turun Madinah, separuh Mekah, separuh Madinah, dan pelbagai dibahaskan. Itu dalam bab yang keempat. Bab yang kelima, pengarang dia bawa pula berkenalan dengan Quran yang mula turun surah apa pandangan ulama, ayat-ayat yang awal turun, surah yang awal, ayat yang akhir turun, apa surah yang akhir turun, apa tajuk-tajuk tematik maudu'i yang mula, yang akhir sekali turun. Itu dibahaskan dalam bab 5. Kemudian bab 6 dibahaskan tentang Quran ni turun, dia ada sebab. Dia letakkan satu asbabun nuzul,
sebab turun ayat-ayat Quran. Apa sebab dia? Sebab dia ada dua benda besar. Berlaku satu peristiwa, kemudian sahabat tanya Nabi, macam mana, apa cerita ni? Nabi tak tahu, perlu wahyu turun Quran, kan? Nabi ditanya tentang satu perkara, ataupun berlaku satu peristiwa perlu penerangan, maka turun wahyu menerangnya. So dua perkara, Nabi ditanya, berlaku satu peristiwa. Selain pada itu Quran dia turun secara formal, secara umum, sebab asbab nuzul, hikmah penurunan Quran itu diceritakan satu sebab penurunan Quran, spek-spek dia, pembahagian dia macam-macam jenis. Kemudian bab yang ketujuh yang sedang kita bahaskan ni, turunnya Quran. Bab ketujuh ni masuk tentang pengarang nak bawa kita bagaimana proses penurunan Quran tu ada nama dia sekaligus, ada nama dia secara berperingkat-peringkat. Sekaligus tu pula ada mazhab-mazhab dia. Yang berperingkat tu pula ada spek-spek dia. Itu sedang kita bahaskan sekarang. Dan kita masih bab yang ketujuh, kita membahaskan hikmah turunnya Quran itu secara berperingkat-peringkat. Turunnya Quran itu secara berperingkat-peringkat. Ada beberapa hikmah yang pengarang dia sebutkan. Bermula daripada muka surat 189 tu, dia kata hikmah pertama meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua disebutkan cabaran dan mukjizat. Kemudian hikmah yang ketiga memudahkan hafazan dan juga kefahaman. Hikmah keempat sesuai dengan peristiwa dan proses penetapan hukum. Kita masih berada di hikmah yang keempat. Hikmah turun Quran itu secara berperingkat dalam yang keempat. Maksudnya penurunan Quran secara berperingkat itu dia sesuai dengan peristiwa dan proses penetapan hukum. Kita tengok muka surat 202 tu, dia bawakan contoh. Itu satu contoh kita dah bahas pada bulan lepas. Ini dia bawakan satu contoh. Dia kata contoh paling jelas tentang penetapan hukum penurunan Quran ini secara berperingkat ialah dia bawakan kes pengharaman khamar, itu arak. Kita dah cerita sikit, cuma tak habis. Dia kata contoh, dia kata dia bawakan ayat yang pertama tu, maksudnya arak dia turun secara berperingkat. Ini bukti penurunan tu secara berperingkat. Dia bawakan mula dengan surah An-Nahl. Surah An-Nahl Allah Ta'ala sebut wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi zalika la ayatan liqaumi yaqilun. Dan daripada buah tamar, itu buah kurma, dan juga buah-buah anggur, An-Nakhil dan juga Al-A'nab, kurma dan juga anggur, yang mana kamu jadikan daripadanya minuman yang haram, minhu sakaro, daripada pokok buah-buahan ni dia buat, ambil jadi minuman yang haram, dan juga makanan serta minuman yang halal. Ada boleh buat benda yang halal boleh, yang haram pun boleh. Dia kata mula-mula turun ayat itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut sungguhnya pada demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Secara umum dulu disebutkan ada yang memabukkan, kemudian ada yang tidak memabukkan. Kemudian turun pula ayat lepas tu, level yang kedua. Level yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dia katakan Muhammad, kamu ditanya tentang al-khamri, tentang arak, dan juga maisir, tentang judi. Mula diturun yang pertama tu umum. Ini zaman Mekah lagi diturun dah. Sebab Mekah ni dia orang arak ni saya sebutkan macam minum teh tarik lah kita. Teh tarik Nescafe, minum kopi kan, kopi macam tu, benda biasa bagi dia. Kemudian turun level yang kedua, ayat Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai tentang arak dan juga judi. Maksudnya sahabat ni tanya kepada Nabi, ya Rasul, macam mana arak dengan judi, kami dah masuk Islam, boleh tak minum arak, boleh tak berjudi lagi? Zaman jahiliah itu benda biasa, tapi dalam Islam macam mana, boleh ke tak boleh? Maka kata Allah Ta'ala, bagi tahu mereka, katakanlah pada kedua-duanya arak dan juga judi itu ada dosa besar, ismun kabirun, ada benda besar tak baik, berdosa.
wa manafi'ul linnas, dan juga ada juga manfaatnya. Arak ada manfaatnya, judi ada juga manfaat dia, kan. Tapi Allah Ta'ala sebut wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa lebih besar daripada manfaat. Maksud dosa tu lebih dominan, manfaatnya tak banyak mana sangat. Ada sikit je manfaat. Okey, kemudian dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebihan daripada keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat keterangan hukum supaya kamu berfikir. Al-Baqarah ayat 219. Itu kepala ayat tu. Dia cerita tadi Nabi ditanya tentang khamar dan juga tentang judi. Okey, kemudian kita sambung ni kata pengarang. Okey. Ayat tersebut, maksudnya ayat Al-Baqarah 219 ni dia merupakan perbandingan. Dia membandingkan antara faedah minuman keras iaitu arak, khamar, seperti mana keseronokan dan kesukaan atau keuntungan kerana meniagakannya. Orang meniaga bisnes jual arak, punya judi, ada untung dia kata. Dengan padah yang ditimbulkannya seperti dosa. Kesan dia tu macam mana? Jual, orang yang jual arak dia untung, kan, dapat duit. Tapi kesan dia minum arak tu, orang aksiden, langgar berapa banyak. Tuan-tuan, kau buka je tengok kes berapa ramai kena langgar disebabkan mabuk minum arak, kan, berapa banyak sampai. Tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman kena langgar kau punya orang mabuk, kan. Dan bila orang mabuk ni dia dah tak betul lah, otak dia tak center dah, macam-macam lah dia boleh buat. Okey, bahaya bagi kesihatan tubuh badan, merosak akal, membazir harta, membangkitkan dorongan-dorongan untuk berbuat maksiat dan juga derhaka, kata pengarang. Ayat tersebut hendak menjauhkan khamar dengan cara menampakkan dari segi bahayanya daripada manfaat. Maksudnya level yang kedua Allah Ta'ala nak bagi nampak ada untung dia, tapi mudarat dia lagi besar. Dia tak haramkan lagi, cuma dia beritahu itu mudarat dia lagi besar, dia kata. Kemudian selepas itu turun pula ayat. Turun ayat surah An-Nisa ayat 4:43. Dia kata, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Surah An-Nisa ayat 43 Allah Ta'ala sebut. Baru ayat ini disebut wahai orang-orang yang beriman. Dua ayat yang pertama turun, dia tak cerita tentang orang beriman. Ayat yang ketiga turun, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Tengok label yang ketiga ni Allah Ta'ala letak, boleh minum arak lagi, tapi jangan sebelum azan maghrib. Kan gitu. Maksudnya kalau sebelum sembahyang maghrib, takut maghrib nanti baca kuliah tak habis. Wala ana abidum ma abadtum wala antum ma abidu wala ana abidum, tak habis. Lakum dinukum dia tak jumpa, kan. Kan, dia tak nak macam tu. Maksudnya nak minum lepas isyak boleh, kan. Lepas isyak boleh minum, waktu nak solat yang itu level yang ketiga. Maksudnya tak diharamkan terus. Tengok dia kata, apa kata pengarang, ayat ini menunjukkan larangan meminum khamar pada waktu-waktu tertentu sekiranya pengaruh minuman itu sampai kepada waktu salat. Ia ditegah untuk mendekati salat dalam keadaan mabuk sehingga kesan minuman itu hilang dan mereka sedar atas apa yang dibaca dalam solat. Panjang dia ada kisah ceritanya. Ada cerita masa di Madinah, Nabi SAW, para sahabat pada ketika itu sampai bergaduh di antara kaum Muhajirin dan juga Ansar. Main ketuk-ketuk, sahabat sampai patah hidung, mabuk, kan. Nanti kita akan ceritakan detail ya. Okey. Kemudian masuk level yang keempat. Ini level yang terakhir daripada surah Al-Maidah ayat 90-91. Ini penutup. Maksudnya start daripada Mekah, dia bawa sampai Madinah, baru diharamkan total. Apa firman Allah? Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Habis, putus. Apa dia? Wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, Allah Ta'ala sebut secara jelas, arak, judi, sembah berhala, undi nasib,
adalah semuanya benda yang keji, yang kotor daripada perbuatan syaitan. Maka Allah Ta'ala sebut fajtanibuh. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya. Turun arahan daripada Allah. Ijtanibu. Al-amru, tengok, an-nahyu anil munkar. Maksudnya Allah sebut kamu jauhi. Kerana fajtanibu la'allakum tuflihu. Moga kamu yang kamu akan berjaya. Dan disambung ayat 91 Allah Ta'ala sebut sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Al-Ma'idah 90-91 kata pengarang. Okey, ini merupakan proses terakhir, proses terakhir yang tegas dan pasti di dalam peringkat pengharaman minuman keras dalam semua segala waktu. Maksudnya bila penurunan itu secara berperingkat itu, kita nampak proses penetapan hukum tu dia tak haramkan terus. Dia bagi sikit, perkenalkan lagi manfaat, keburukan dia, jangan ketika solat, akhirnya baru diharamkan. Maksudnya ketika mana ayat pengharaman arak ni diturunkan, masa tu orang yang beriman dia dah bersedia dah, kan? Dia dah bersedia dah bahawa arak ni kalau haram dia boleh terima. Dia bukan terus diharamkan terus. Maksudnya ketika mana orang Islam dah ada kemampuan berdepan, itu dinamakan sebagai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik hamba-hamba dia. Hikmah penetapan hukum dengan metod bertahap ini lebih lanjut diungkapkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, dibawa pula hadis menceritakan bagaimana penetapan hukum arak itu secara berperingkat. Kata Aisyah, disebutkan hadis ni disebutkan dalam Bukhari dan juga Muslim. Kata Aisyah, disebutkan innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannah wan nar hatta idza thaba an-nas ila al-islam nazala al-halal wal haram walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abada walau nazala la taznu laqalu la nada'uz zina abada. Apa kata Aisyah? Disebutkan Aisyah ni ceritakan proses itu turun secara berperingkat. Sesungguhnya ayat-ayat yang pertama kali turun ialah yang di dalamnya disebutkan tentang syurga dan neraka. Maksudnya ayat Quran secara berperingkat dia turun, mula dia cerita tentang benda syurga, tentang neraka, ada dunia, ada akhirat, tentang iman. Bagaimana nak jadi orang beriman, cerita yang asas-asas saja. Dia kata apabila orang ramai telah masuk Islam, maka turunlah ayat-ayat yang menjelaskan persoalan hukum tentang halal pula, tentang haram. Dia kata kemudian kata Aisyah, kalaulah sekiranya yang turun pertama kali jangan kamu meminum khamar, arak, tentulah mereka akan menjawab kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Tengok, kalau turun mula arak ni Bukhari, Aisyah disebut, tentulah orang ramai dia kata kami tak boleh tinggal arak ni, ini makanan, minuman, kebiasaan dia. Dan sekiranya yang pertama sekali turun jangan kamu berzina, dia kata tentu mereka akan menjawab kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Jadi itu diturun secara berperingkat, itu sesuai dengan hukum, suasana dan keadaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Kalau kita hari ni lah tuan-tuan, biasa orang buat joke lah, orang buat lawak. Masuk Islam nanti kena potong. Orang dengar takut kan. Masuk Islam kena potong. Dia potong yang dia highlight. Kadang-kadang orang buat joke je, orang buat lawak je kan. Tapi seolah-olahnya begitu. Masuk Islam tu nak beriman kena tuan. Potong tu boleh bincang. Tapi kena potong kemudian. Tapi bila dia sebut masuk Islam kena potong, dia dah memberikan satu gambaran yang negatif kepada Islam. Kadang orang buat joke aja kan. Itu. Okey. Kemudian demikianlah proses tahapan dalam mendidik umat, kata pengarang, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermesyuarat dengan para sahabatnya mengenai tawanan perang Badar. Ni perang Badar ni juga dia ada juga kisah di sebaliknya.
Umar berkata, perang Badar kita tahu Nabi dekat Madinah, ketika mana barang-barang orang Islam yang hijrah daripada Mekah ke Madinah ni, orang kafir ambil, musyrik Mekah ambil jual, bawa pergi jual. Jadi kafilah Abu Sufyan pada ketika itu, dia dah bergerak terus ke utara Madinah. Bila dia lepas jual, dia nak balik, orang Islam nak tahan, nak ambil duit tu. Itu cerita, bukan nak pegang pun. Jadi apa berlaku pada ketika itu di Badar? Dia kata Umar berkata, bila dah berlaku perang Badar di antara orang Islam dan orang kafir, orang Islam menang, kali pertama ada tawanan perang, kan? Tak pernah ada pengalaman lagi ada tawanan perang. Jadi nak buat macam mana? Tak tahu. Nabi pun tak tahu, wahyu pun tak turun, sahabat pun tak tahu. Jadi Nabi apa yang boleh? Tunggu Jibril tak turun. Jadi sementara tu bincang dengan sahabat, bincang dengan Abu Bakar, bincang dengan Umar. Maka kata Umar, dia kata bunuh sahaja mereka. Sayyidina Umar, tuan-tuan, tu dia gedebe, Umar ni puak kafir musyrikin Mekah ni, kita bunuh. Tapi perang Badar ni, tuan-tuan, dia perang saudara sebenarnya, antara ayah dengan anak, pak saudara dengan mak saudara dengan pak saudara, adik beradik, kan? Dia perang Quraisy, kan? Perang adik-beradik sebenarnya. Okey. Sedangkan Abu Bakar berbeza pandangan. Kata Abu Bakar, katanya, menurut pandangan aku, dia kata sebaiknya anda memaafkan mereka dan menerima tebusan daripada mereka. Ini disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan dari Anas. Abu Bakar ni orang lembut, tuan-tuan. Dia kata ada baiknya, dia kata kita maafkan mereka ni dan kita jadikan tebusan. Maksudnya kalau dia orang boleh bayar dia, dia ambil lah balik tawanan perang. Mana yang tak ada duit nak bayar tu, dia orang ni reti menulis, membaca, ajar anak-anak kita. Tengok, nampak lembut lah sikit. Dan kalau orang dengar, logik. Jadi orang jenis hati lembut, tengok, betul lah pandangan Abu Bakar ni pandangan yang nampak dia lebih baik. Dan dia gaduh ni, perang ni adik-beradik, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar yang datang daripada Mekah ke Madinah, anak dia, pak saudara dengan anak saudara. Itu bila nak bertemu tu, dua kumpulan tu, yang ni cari mana anak saudara, ni mana pak saudara dia, ni mana ayah dia, mana abang dia, cari. Macam tu perang dia. Jadi bila itu Abu Bakar bagi, kata ini bukan orang lain, kaum kerabat kita juga, anak beranak kita juga. Kalau kita bunuh, apa yang dapat? Tapi kalau kita beri ruang jadi tawanan, dia orang ambil, selamat juga. Nabi SAW menantu dia pun kena tahan juga. Bukan benda besar. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Rasulullah SAW mengambil pendapat Abu Bakar. Nabi ni bila dengar Abu Bakar ni, dia ambil pandangan Abu Bakar lah. Maka lepas bincang tu, turun ayat Quran. Baru ayat Quran turun. Ayat Quran daripada surah Al-Anfal ayat 67-68. Apa Allah Ta'ala kata? Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ar turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhastum adabun azim. Tengok apa kata Allah. Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai orang tawanan. Maksudnya Nabi ni, standard level Nabi ni, ada orang tawanan ni bukan level dia lah. Ada simpan-simpan tawanan, elok bunuh je, kan? Bahasa kasar ni lah. Tak sepatutnya ada tawanan bagi Nabi sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Okay. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal. Maksudnya bila cadangan Abu Bakar tu tebusan, nanti dapat duit, sebenarnya duit semua benda ni tak ada nilai. Sebab Islam masa tu 313 orang lawan 1000. Allah hantar malaikat, nak kira menang memang kalah lah. 313 yang buat pedang itu bukan nak bagi perang, nak tahan kafilah aja. Tapi Allah Ta'ala nak bagi menang, ikut takdir Tuhan ni, memang nak bagi menang. Bukannya orang Islam pada ketika itu bersedia untuk berperang, tapi Allah hantar malaikat. Hantar malaikat dan orang Islam menang waktu itu. Takut, Allah Ta'ala campak rasa takut dalam kalangan orang musyrikin Mekah. Jadi
kada tawanan perang ni tak ada nilai sebenarnya. Dan kalau nak ambil 2-3 ringgit duit kita ni, tawanan 2-300, 2-3 ribu tu, bukan, itu tak ada nilainya di sisi Allah. Itu dikatakan kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat, sedangkan Allah sediakan pahala akhirat lebih besar. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan daripada Allah yang telah terdahulu. Ini tuan-tuan, ni kita garis bawahkan perkataan ni. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhastum adzabun alim. Apa kata Allah? Dia kata, kalaulah tidak kerana adanya ketetapan daripada Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil daripada orang-orang tawanan. Tawanan itu surah Anfal ayat 67-68. Dia kata, maksudnya kisah apa nak berlaku pada perang Badar tu dah ada dah di sisi Allah. Apa akan berlaku tu dah ada dah. Apa spek perjalanan tu dah ada dah di sisi Allah, dah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu yang akan berlaku. Dia kata, laula kitabun minallahi sabaqa. Takdir Allah tu, kalau sebabkan takdir tu memang dah ada dah di sisi Allah. Bila benda tu dah ada takdir, dah ketetapan, maka benda tu dia akan berlaku. Kalau tak ada, memang teruk kena orang Islam. Tapi sebab Allah Ta'ala dah tetapkan takdirnya sedemikian. Okey. Kemudian kata pengarang, kaum muslimin berasa bangga dan takabur atas besarnya. Dia buat contoh, ni contoh yang ketiga. Itu tadi contoh yang kedua, yang berkait dengan perang Badar. Okey. Kemudian contoh yang ketiga pula disebutkan, kaum muslimin berasa bangga dan takbur atas besarnya pasukan mereka pada perang Hunain. Perang Hunain ni bila dah Amul Fathi tahun ke-8 dapat masuk Mekah, dah kuasai Mekah, ada 10,000 jadi 12,000. Kemudian perang nak pergi menghala ke Taif, dia berlaku peperangan Hunain. Jadi orang Islam pada ketika itu bila dapat masuk kota Mekah, dia jadi macam hebat, rasa macam kuat, rasa macam tak boleh nak dikalahkan. Okay. Maka masa itu pergi kepada perang Hunain, sehingga seseorang di antara mereka ada yang berkata, kami pasti tidak akan dikalahkan oleh pasukan yang kecil. Hadis ni hadis riwayat Baihaqi dalam Ad-Dalail. Akhirnya mereka menerima cubaan yang berat. Tak kalah Hunain tu, tapi Allah Ta'ala uji sebab baru menang sikit, lepas tu dah bangga dengan nilai yang banyak, ada 10-12 ribu, rasa macam tak boleh dikalahkan. Okey. Turun surah Taubah ayat 25 dan 26. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum falang tughni ankum syai'a wa daqat alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah Ta'ala record dalam surah Taubah ayat 25-26 kisah peperangan Hunain tu. Apa? Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang, dan di medan perang Hunain juga, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Dan semasa kamu berasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri, kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang beriman, dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta ia menyeksa orang-orang kafir itu dengan kekalahan yang membawa kehancuran, dan yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. Taubah, surah Taubah ayat 25. Perang Hunain itu sebab rasa ramai, dia rasa dapat kuasai, tapi apabila tentera daripada bukit kawasan Hunain ni nak menghala ke Taif, kan, satu tempat Hunain, jadi orang Taif ni dia dah dapat dah nak serang balik. Jadi itu orang Islam jadi kucak-kacir, tapi Allah SWT berikan keselamatan. Itu ujian. Maksudnya ramai itu tak semestinya kuat dan membawa ketenangan. Kemudian disebutkan apabila Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, ini contoh yang keempat. Tengok, maksudnya berlaku satu peristiwa, turun ayat Quran. Berlaku peristiwa Badar, turun ayat Quran, yas'alunaka 'anil anfal. Turun.
Jadi benda tu berperingkat sesuai dengan peristiwa yang berlaku. Contoh keempat, dia kata, apabila Abdullah bin Ubay pemimpin munafik meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput untuk melakukan solat atasnya. Beliau pun memenuhinya. Abdullah bin Ubay ni bapa munafik, tuan-tuan, kat Madinah. Tapi dia mati, dia jemput. Nabi ni jemput untuk solat. Nabi ni jenis Nabi, dia datang. Nabi memenuhinya. Namun apabila berdiri, Nabi ni nak solat, dia kata, kata Umar, Sayyidina Umar, dia kata, apakah engkau hendak melakukan solat atas Abdullah bin Ubay, musuh Allah yang mengatakan begini dan begitu? Abdullah bin Ubay ni lah duk fitnah Nabi, fitnah Aisyah, munafik, bapa munafik Madinah, duk buat macam-macam benda dia buat pada Nabi. Ni bila mati, ya Rasul, kamu nak semayang atas dia juga ke? Umar tak puas hati, tuan-tuan. Jenis Sayyidina Umar, dia tak puas hati. Dia tanya kepada Nabi. Umar menyebutkan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Abdullah. Umar cerita, ya Rasul, Abdullah ni buat begini tu, yang ni kerja dia juga, yang ni kerja dia juga, ini kerja dia juga. Dah perangai macam tu, kita nak semayangkan lagi ya? Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum saja. Nabi ni jenis orang hati lembut. Bila dengar Abu Bakar sebut cakap tu, dia senyum aja. Dia tahu dah. Umar ni dia tahu. Nabi ni dia kenal Umar ni orang macam mana. Nabi dia senyum aja. Kemudian berkata kepada Umar. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, sebenarnya dalam hal ini saya sudah diberi kebebasan untuk memilih. Dia kata, sebab telah dikatakan kepadaku, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirallahu lahum, dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. At-Taubah ayat 80. Orang-orang munafik itu sama saja engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun bagi mereka. Jika engkau wahai Muhammad meminta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, maka Allah tidak sekali-kali mengampunkan mereka. Yang demikian itu kerana mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Maksudnya golongan munafik ini, selagi mana dia tak mati, kita boleh doakan, kan? Tapi once bila dia dah mati, tak ada dah, kan? Dah mati dia kafir dah. Itu kalau disebutkan ayat minta ampun 70 kali pun Allah Ta'ala kan takkan ubah. Nabi pak saudara dia sendiri pun dia tak mampu untuk beri hidayah. Serupa juga golongan munafik begitu. Selagi mana dia hidup, kita boleh doakan moga Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi petunjuk, kan, jadi orang beriman. Tapi once bila dia dah mati, habis, terputus dah dia. Kemudian disebutkan oleh pengarang, seandainya aku tahu bahawa jika aku memohonkan ampun lebih daripada 70 kali, ianya dapat diampunkan, tentu aku akan memohonkan ampun lebih dari 70 kali. Kemudian Rasulullah solat atasnya juga. Maksudnya Nabi dia tetap solatkan atas Abdullah bin Ubay dan berjalan bersama Umar. Beliau berdiri di atas kubur hingga selesai penguburan. Umar berkata, aku hairan terhadap diriku dan keberanianku kerana Rasulullah, padahal Allah dan Rasulnya lebih tahu. Demi Allah, tidak lama kemudian turunlah ayat. Mula tadi dia turun ayat surah At-Taubah ayat 80, kemudian dia turun At-Taubah ayat 84-85. Allah Ta'ala sebut bagaimana, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billah wa rasuli wa matu wa hum fasiqun wala tu'jibka amwaluhum wa awladuhum innama yuridullah ay yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Tadi satu ayat turun masa baru mati, sebelum solat. Kemudian Nabi dia solat kan, dia guna ayat Taubah ayat 80. Kemudian lepas itu turun lagi wahyu. Jadi kita nampak turun tu secara berperingkat dan dikena terhadap kisah-kisah yang berlaku. Dan Nabi gunakan hujah tu. Kemudian bila turun ayat yang kedua, apa Allah Ta'ala kata, dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati daripada orang-orang munafik itu selama-lamanya. Allah Ta'ala turun hukum, la tusalli ala ahdim minhum mata abadan. Jenis munafik ni kalau mati confirm tak payah semayang. Baru turun arahan daripada Allah, jangan semayangkan.
wala taqum ala qabri, dan jangan engkau berada di tepi kuburnya. Pergi pun jangan dekat tepi kubur tu, tak payah berdiri dekat situ, kerana sungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik, yakni derhaka. Dan janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka, kerana sesungguhnya Allah hanya hendak menyiksa mereka dengannya di dunia, dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka dalam keadaan kafir untuk mendapat azab akhirat pula. Taubah ayat 84-85. Turun ayat ni baru selesai dah Nabi. Maksudnya Nabi dah dapat satu keputusan daripada Allah, boleh tak boleh buat. Sebelum tu tak ada keputusan lagi, kan? Tapi bila Allah Ta'ala disebut putus, dah selesai. Umar ni dia ada satu kelebihan lah kalau sebut tentang Umar. Umar ni dia ada ulama buat satu karya tu, dia tulis Muwafaqat Umar. Ada kitab risalah dia tulis Muwafaqat Umar. Umar Al-Khattab ni tu dia kata Umar ni ialah bayangan Nabi, kan? Dan Nabi dia sebut, kalau ada Nabi lagi sebelah aku, Umar paling layak jadi Nabi. Orang buat ulama tu Muwafaqat Umar. Umar ni ada beberapa kisah yang dia ni mendahului wahyu. Sebelum wahyu turun lagi dia cakap benda tu berlaku. Umar dia buat keputusan ini, wahyu turun. Sama seperti Umar tu. Umar tak setuju, lepas tu wahyu turun, ikut kata-kata Umar. Macam Kisah Badar tadi, kan? Umar kata, ikut aku bunuh aja ya Rasul. Turun wahyu selari dengan pendapat Umar. Disebut Muwafaqat Umar. Ada banyak kisah-kisah ulama dia susunkan. Okey. Maka sejak itu Rasulullah tidak lagi melakukan salat atas seorang orang munafik sampai ia dipanggil Allah Azza wa Jalla. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi tak semayangkan kepada golongan munafik. Munafik ini zaman Mekah tak ada, tuan-tuan. Ni yang ada ni zaman Madinah. Kan kita dah sebut dah, dia ada bila sebut Maki dengan Madani. Zaman Nabi dekat Mekah 13 tahun dia tak ada golongan munafik. Sebab Nabi dekat Mekah dia tak ada kuasanya musyrikin Mekah. Jadi tak perlu orang Mekah nak jadi munafik, tak perlu takut kepada Muhammad, kan? Tapi bila dekat Madinah Nabi pegang pentadbiran, dia jadi kerajaan yang berkuasa. Jadi orang yang tak puas hati dengan Nabi ni kena jadi munafik lah, bermuka-muka, kan? Tunjuk depan Nabi baik, tapi sebenar dekat belakang dia tikam Nabi. Itu jenis munafik. Okey, kemudian dia bawakan seterusnya contoh. Itu nampak kan penurunan secara berperingkat-peringkat sesuai dengan peristiwa yang berlaku. Apabila beberapa orang di antara kaum mukminin yang sejati tidak ikut dalam perang Tabuk. Ini kes perang Tabuk. Perang Tabuk ni tahun ke-9, ke-8-9 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tetap berada di Madinah. Perang Tabuk ni perang yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu musim panas, pokok-pokok berbuah semua, orang nak keluar pun malas, kan? Perjalanan waktu daripada Madinah nak ke Tabuk tu dekat 400-500 km ke atas tu, jauh, tuan-tuan. Jadi orang nak pergi ikut Nabi ni banyaklah dia, dengan musim panas, buah-buah pula tengah masak, kan? Macam-macam alasan dia kata. Jadi dia jadi isu dekat situ. Di antara kaum mukminin yang sejati tidak ikut dalam perang Tabuk dan mereka tetap berada di Madinah, sedang Rasulullah tidak mendapat alasan bagi ketidaksertaan mereka. Beliau menjauhi dan mengasingkan mereka sehingga mereka berasa hidupnya menjadi sempit. Kemudian turunlah ayat Al-Quran untuk menerima taubat mereka. Jadi ada beberapa orang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, orang yang kanan, orang yang pandai berhujah, pandai bercakap, kan? Itu panjang cerita dia. Maka mereka ni bila Nabi balik aja berlaku isu, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, dia kata, aku ni kalau nak bagi alasan ni, aku ni pakar debate, pakar berhujah, aku boleh macam-macam alasan aku boleh cakap, tapi ya Rasul tak boleh. Kalau aku hujahkan Jibril bagi tahu kantoi gitu, kan? Tak boleh. Dengan Nabi ni tak boleh. Maka Nabi pun buat asingkan, kenakan iqab lah pada beberapa orang sahabat, kena sisihkan, tak boleh cakap, tak boleh sembang, pisahkan daripada dengan keluarga, dengan ni. Beberapa peringkat dia buatkan sampai 30 hari, 40 hari, 50 hari. Kemudian akhirnya turunlah surah
Taubah ayat 1718. Ini disebutkan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigh qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim wa 'alas salasati allazina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Itu ayat dia asalnya. Belum lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin muslimat hadirin hadirat ini kasih sekian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat sambung pengajian kitab kita, dan kita membahaskan dalam bab yang ketujuh, iaitu tentang turunnya Al-Quran. Dan malam ini kita menyelesaikan hikmah keempat, kenapa Quran itu diturun secara berperingkat-peringkat, apa hikmah dia. Dan yang keempat, dia kata sesuai dengan peristiwa dan proses dalam penetapan hukum. Dia bawakan tadi contoh tentang penurunan ayat pengharaman minum khamar, minum arak. Jadi ada 4 peringkat. Untuk arak je 4 kali turun ayat Quran. Mula dengan surah An-Nahl ayat 67, disebutkan secara umum bahawa daripada buah tamar dan juga buah anggur itu ada sakara yang memabukkan, dan juga ada juga yang boleh diambil sebagai makanan. Secara umum je disebut, kan? Kemudian turun pula level yang kedua
Muhammad ditanya tentang minum arak dan juga berjudi, maka sebutkan ada manfaat, ada dosa dia lagi besar. Okey, kemudian turun pula lagi ayat yang berkait dengan, baru Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, jangan kamu solat dalam keadaan mabuk. Kan? Dalam keadaan mabuk, maksudnya boleh minum lagi, tapi jangan ketika solat, lepas solat baru minum. Okey. Kemudian level yang keempat baru turun ayat Al-Maidah ayat 90-91. Sesungguhnya khamar, arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, semuanya adalah amal syaitan, benda jijik daripada syaitan, fashtanibu. Tuan tengok, dia susun secara berperingkat, sesuai dengan keadaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan hadis Aisyah disebutlah yang mula turun tu tentang apa, tentang syurga, neraka. Kalaulah turun tentang zina, tentang arak, tentulah orang tak nak ikut, kata Aisyah. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian dia bawakan contoh yang kedua. Perang Badar. Perang Badar ni bila berlaku perang, berlaku peristiwa, dapat tawanan perang, nak buat macam mana? Nabi bincang dengan sahabat, buat keputusan, turun wahyu. Dia kata keputusan tu kurang tepat, ya, tak sepatut bagi Nabi ni ada tawanan perang. Tengok, dia berlaku peristiwa, turunnya ayat Al-Quran. Okey, begitu juga contoh yang ketiga, dia bawa pada perang Hunain. Perang Hunain, Islam ni dah ramai, rasa hebat, kuat. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji sikit, orang kafir musyrikin ni dia sempat balai, Islam takut, jadi kacau bilau, tapi dapat kuasai balik kan. Turun ayat Quran surah Taubah ayat 25-26. Tengok, sesuai dengan peristiwa. Kemudian dia bawa lagi contoh yang keempat, bila Abdullah bin Ubay dia mati, Nabi SAW dijemput oleh anak dia. Abdullah bin Ubay, anak dia Islam, anak dia beriman, tapi jemput dia, Nabi pergi. Umar duk komen, akhirnya Nabi solat kan, pergi dekat kuburnya, turunlah ayat Quran, sampai turun At-Taubah ayat 84-85. So sesuai dengan peristiwa yang berlaku, ya. Okey. Kemudian seterusnya cerita tentang perang Tabuk. Ini juga perang Tabuk, berlaku perang Tabuk, orang Islam ada sebahagian tak pergi, balik itu kena iqab, kena satu tindakan, dipisahkan, tak boleh sembang, tak boleh cakap. Turun surah At-Taubah ayat 117-118. Nampak tak hikmah dia turun secara berperingkat tu, dia membantu menjawab satu soalan. Dan disebutkan ini yang habis ujung ni tadi pada hikmah yang keempat tentang ni, iaitu yang dimaksudkan dengan 3 orang ayat ni tadi. Saya baru habis baca ayat terjemah ni. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya berjuang dalam masa kesukaran. Itu disebut perang Tabuk. Sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan daripada mereka daripada menurut Nabi untuk berjuang, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas kasihan lagi maha mengasihani terhadap mereka. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan. Itu 3 orang yang datang jumpa Nabi. Okey. Penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita. Kata pengarang disebutkan kat sini, kisahnya itu hadis Bukhari Muslim. Yang dimaksudkan dengan 3 orang yang dilambatkan taubatnya ialah Ka'ab bin Malik. Ini sahabat Nabi, kaki dibit, orang rapat dengan Nabi, pandai. Hilal bin Umayyah dan juga Murarah ibnu Rabi'. Tiga orang ni kaum Ansar. Okey. Demikian juga keterangan daripada yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas mengenai turunnya Al-Quran. Wa nazalahu Jibril bijawabi kalamil ibadi wa a'malihim. Al-Quran diturunkan oleh Jibril dengan membawa jawapan atas pertanyaan para hamba dan perbuatan mereka. Habis tu, habis hikmah yang keempat, penurunan Al-Quran secara berperingkat itu sesuai dengan hukum dan peristiwa yang berlaku. Nanti kuliah akan datang kita nak tengok ada beberapa hikmah lagi last sekali, dan kita tengok faedah yang lain insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahuma fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتذروا استقيموا الصلاة رحمكم الله. سووا صفوفكم وإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan rapakan shaf. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما
يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فإنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام بارك ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اكتب بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم اللهم صل على سيدنا